time aku nak masuk teater, dia tanya aku, bunyi apa tu dari bilik kau malam? Bunyi apa? Okay, first, the weird thing is, first, kalau betul ada bunyi bising, confirm semua dah ni. Malam dia senyap tau, so tak boleh buat bising. Memang ada rules. Betul, ada rules kan. Means dia seorang yang dengar. Okay. Dia balik, dia cakap dia balik lepak. Dia tanya, tu bunyi apa dalam bilik kau? Kau buat apa? Sebab aku rapat dengan penari-penari, pelakon-pelakon. So diorang tahu je. Sebab kau bayangkan, hostel tu is like kat tengah ada gelanggang untuk kau main bola ke apa, and then dia a square, keliling. a rectangle. Okay. So kalau kau diri kat gelanggang, kau boleh nampak. Kalau semua orang keluar balcony, kau boleh nampak semua orang. Okay. Kau faham kan dia punya design tu. So semua orang tahu je aku masuk bilik mana, sebab aku ground floor. Instructor memang ground floor. Semua tahu. Dia cakap, bunyi dari bilik kau bising semalam. If I'm not mistaken, aku tengah tidur. Aku tengah tidur. So bunyi apa? Aku tanya, bunyi apa? Tak tahu. It's very confusing. It's kind of macam pintu kena ketuk pun ada, macam kau tengah jerit pun ada. Aku ingat kau ada apa. Ui, scary shit. I was like, aku terdiam. Kau tak main-main kan benda ni kan? Kau tak main-main kan? Aku tak buat apa, aku nak main-main gila. Aku takut. Takkan aku nak buat cerita macam, man, you talking, you are saying the thing, the noise is from my room, bro. Like, seriously, is it? And sampai hari ni aku tak ada jawapan.